panduan pada diri kita. Cumanya perkara ni boleh ataupun tidak menjadi cahaya buat diri kita, dia terletak pada seberapa bersih hati kita. Kenapa? Antara sebab kita boleh ilmu banyak, tapi ilmu yang banyak ni tak jadi penunjuk pada diri kita. Kita kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contohlah daripada Kuala Terengganu ni, kita nak ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ke Kuala Lumpur contoh. Kita nak sampai ke Kuala Lumpur, kita akan cari satu benda, iaitu penanda jalan, signboard, penunjuk arah kita nak menuju ke Kuala Lumpur. Dan kalau kita ikut betul penunjuk arah tu, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, sampai tak kita pada Kuala Lumpur tu? Sampai kan? Tapi kita pernah tak tanya diri kita macam ni? Kenapa selama aku hidup ni, aku ni konon-kononnya ikut penunjuk yang Allah dah tinggal kat aku melalui Rasul dia. Tapi sampai ke sudah, kita tanya diri kita masing-masing. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Kita sampai tak pada tempat yang kita nak tuju ni? Apa tempat kita nak tuju? Mati dah. Tuan-tuan tengok kan, baru ni almarhum Cikgu I kan, yang meninggal kan. Orang ramai beribu dan tahun ni tak tahulah tuan-tuan. Tahun ni kalau kita perhati, lebih daripada 5 orang kot Tuhan tunjuk bukti dia, kekuasaan dia bagi orang yang benar-benar mencari dia. Allah muliakan dia pada saat mati dia. Dan benda ni berlaku bukan pada alim ulama. Kalau dulu kita bagi alasan, dia tak apa tok guru, dia tak apalah, dia memang orang soleh dah. Ini semua yang Tuhan tunjuk ni daripada kalangan orang yang kita sangka biasa. Kita sangka dia biasa, tapi dia ni luar biasa pada sisi Allah Ta'ala. Bila Allah zahirkan, waktu dia dah mati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan doktor bagi tahu boleh hidup 3 minggu lagi, tuan-tuan gelabah bewak ke, tuan-tuan seronok, ceria, senyum, renyih sampai telinga macam almarhum Cikgu I. Kita bayangkan Cikgu I ni, arwah Cikgu I ni, dia boleh seronok. Bila saya tengok keadaan dia, saya teringat apa yang Allah sebut dalam Quran. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai sekalian orang-orang yang baik, baliklah kamu bertemu dengan Allah dalam keadaan redha dan diredai. Dia berasa senang pada saat dia mengetahui yang dia ni nak kena balik jumpa Tuhan dah. Sebab apa? Sebab pada saat dia tahu kata dia nak mati, pada saat dia tahu kata dia nak mati, apa dia buat tuan-tuan? Dia buat persiapan yang sebaiknya bagi menghadapi kematian. Beza dengan kita. Kita semua pada saat tahu yang kita semua nak mati, persiapan kita masih ke arah dunia ke ataupun ke arah akhirat? Umur 50 dah, kalau boleh hidup pun paling-paling lama pun takat 60 tahun tu kita kuat lagi. Masuk 65, kebanyakan orang dah tak larat dah. Betul tak? Tapi kenapa persiapan kita untuk dunia masih lagi sama, sedangkan persiapan kita untuk akhirat masih lagi hampir tiada? Kalau dalam hal dunia, kita tahu kita miskin, kita buat usaha tak supaya kita boleh keluar daripada kemiskinan? Kita tahu kita tak ada duit, kan? Kita pergi cari kerja tak? Kita ada barang, kita jual habis. Pasal apa? Aku orang miskin. Dan kita akan, kalau tak boleh jual, kita akan minta. Pasal apa ni? Sebab aku sedap, aku orang miskin. Kalau aku tak buat usaha ni, aku tak buang tebal muka aku, pakai mati ke buluk lah. Tapi perasan tak? Kita ni ada satu perangai yang pelik. Saat kita sedar kita ni miskin pada sisi Allah Ta'ala, kita belagak seolah-olah kita ni orang kaya. Quran kita macam tu juga. Sampai sudah tak belajar baca Quran. Sampai sudah. Saya pandai baca Quran, Ustaz. Pandai. Cerita Ustaz, apa beza bacaan Ishmam dengan Rom?
Datang apa Ustaz? Dia tak habis-habis kisah dengan idgham bila gunah, idgham ma'al gunah. Tu dengung tak dengung ya. Padahal ilmu Quran ni luas. Quran yang kita baca ikut riwayat mana? Tu baru cerita bab Quran. Semayang kita, puasa kita, bab wuduk kita, bab taharah kita, bersih kita. Bab bersih pada makanan kita. Tu baru cerita pada zahir. Yang batiniahnya pula, hasad dalam hati kita, dengki kita dengan orang, suka mencari aib orang, suka bersangka buruk dengan orang, suka perasaan baik. Bila kita perasaan baik, kita tengok orang tak boleh buat baik, kita pelekeh dah. Terbit rasa tu. Wujud mah. Kita lupa kalau bukan dengan pertolongan Allah, boleh tak kita jadi baik? Kita boleh datang di sini hari ini bukan sebab kita yang hebat. Saya kalau tak ada sebab, saya pun tak sampai. Jadi di sini sebenarnya nak mengajar kita pada satu perkara. Sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita ni cuma satu, iaitu kita tidak mengambil tempat dia, iaitu memiliki sifat sombong. Kita sedar kita miskin, tapi kita sombong dengan Tuhan seolah-olah kita ni tak miskin. Itu masalah. Jadi dalam surah Ali Imran ayat 164, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala firman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Rahmat ni Allah cuma bagi kepada orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Apa tanda kita percaya dengan Tuhan? Bila kita ni sentiasa mencari jalan bagaimana nak membetulkan diri kita dengan Tuhan. Contoh dalam bab ibadat, kita tak buat ibadat ikut suka kita. Sebab pada setiap penerimaan ibadat itu ada tanda-tanda dia. Ada tanda dia. Orang yang sembahyang diterima, tanda dia ni tak suka buat benda keji, tak suka buat benda mungkar. Siapa sebut? Allah sebut. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau sembahyang kita ni Tuhan tak terima, Tuhan tak pandang pun, sembahyang ni 5 waktu, celakalah bagi orang yang sembahyang. Siapa? Allazina hum an salatihim sahun. Iaitu orang yang sembahyang tapi dalam keadaan lalai. Macam mana dia sembahyang dalam keadaan lalai? Dia tidak menjaga hak Allah Ta'ala pada sembahyang dia. Orang yang menjaga hak Allah Ta'ala ni, dia mula daripada bila? Tu, daripada saat dia nak mengambil wuduk. Nak ambil air sembahyang ni, dia jaga hak Allah Ta'ala. Sebab dia kata apa? Kalau wuduk aku ni tak sah, Tuhan tak terima. Betul almarhum Tuan Guru Haji Umar Lanai, Tuan Guru Haji Umar Lanai, dia pernah pesan kat anak murid dia. Dan benda ni anak murid dia yang sampai kat saya. Dia kata apa? Satu ilmu daripada almarhum, dia kata, setiap kali nak ambil wuduk, dia kata mengucap dulu 2 kalimah syahadah. Saya tanya apa siapa? Dia tanya kat saya, apa syarat sah wuduk yang pertama sekali? Apa syarat dah? Islam. Kalau tak Islam ambil wuduk sah. Dan kita semua mengaji tauhid kan dah. Akidah ni benda yang senang jatuh ke tak? Saat kita menduakan Allah tanpa sengaja, jatuh dah akidah kita. Sebab tu syariat ni cukup baik. Bila Nabi perintahkan kita ni masuk waktu azan dulu. Pasal apa masuk waktu azan dulu? Dalam azan ada tak kalimah syahadah kat sini? Tajdid balik tak kita punya iman kita? Tajdid balik tak akidah kita tuan-tuan? Tapi masalah tiap orang azan kita pun kalut duk menyembang. Orang patut jawab azan. Ni dak kalut menyembang. Lagi kuat azan, lagi derah dia menyembang.
Baik daripada orang tak mengaji sampai orang mengaji, semua serupa. Kalau benda tu benda penting, boleh gagah juga. Ni cerita buat apa? Sekejap lagi kita nak pergi ngetih kat mana? Jadi lepas semayang nak pergi mana pula? Kalau masa tu dia sembang masalah yang dibenarkan, tak apa. Hamba nak ambil wuduk tapi tak ingatlah mana dulu. Tak apa. Benda yang dibenarkan. Ni sembang benda sia-sia, tak ada faedah. Lagi teruk panggil kita tuan-tuan, tengah ambil ayat semayang pun bimbang lagi. Kalau kita buka kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, pada setiap perbuatan mengambil wuduk ada doa-doa dia. Tapi kita tuan-tuan, itulah perangai kita, jenis kita macam tu dah. Sebab kita berlebih-lebih kurang dengan hak Allah Ta'ala atas kita. Kita tak peduli pun sebenarnya yang kita buat ni Tuhan suka ke tak. Yang aku kira aku buat, yang penting aku buat. Yang penting aku buat, dia kata. Itu yang kita buat ikut suka kita. Kita tidak menjaga adab kita sebagai hamba dengan Tuhan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman setelah ia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni segala isi kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Quran ni kita baca daripada mula sampai habis, membawa kepada satu maksud, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Membawa kepada satu maksud, Allah itu sentiasa ada. Tapi cuba kita tanya balik diri kita. Kita marah dekat orang yang kata apa? Tuhan ni wujud bertempat. Kita marah. Ya. Sampai bergaduh, berkelahi kan. Tanpa kita sedar, kita pun sama aja macam orang hak kata lagu tu. Mulut kita kata Allah itu wujud tidak bertempat. Tapi keyakinan kita, i'tiqad kita mengatakan seolah-olah Allah itu wujud bertempat. Macam mana Ustaz? Saya bagi contoh, nak bagi kita semua senang faham. Dalam semayang, Allah kata jangan cakap. Kita cakap tak? Pasal apa tak berani bercakap dalam semayang? Pasal apa? Takut batal semayang. Betul? Luar daripada semayang, berapa banyak perintah yang Tuhan suruh kita buat, kita lengah. Tak takut ke Islam kita batal kan? Awak, Tuhan ni cuma ada kuasa atas kita waktu dalam semayang saja ke? Ni nak bagi faham ni dah. Dalam masjid tak mengata ke orang. Nak ngumpat junjung kita keluar dulu. Dalam masjid ni dah. Awak, Tuhan ni dia cuma nampak kita ngumpat orang ni dalam masjid saja ke? Baru kita faham no? Pasal apa Nabi sebut awwalu ma yuhasibu bihi 'abdun yaumul qiyamah as-salah. Benda pertama sekali yang Allah Taala akan tengok pada diri seorang hamba semayang dia. Baik semayang, baik segala amal. Pasal apa? Bila orang mula menjaga semayang, dia kata apa? Kalau dalam semayang aku boleh patuh dengan Tuhan, sepatutnya di luar semayang aku juga boleh patuh kepada Tuhan. Baru kita faham. Pasal apa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum semua dapat husnul khatimah. Sebab keadaan mereka dalam semayang dan di luar semayang sama. Kita siapa kita tak buat suka hati kita dalam semayang? Sehari semayang isyak kita buat 2 rakaat sudah. Siapa nak kena buat 4? Luar daripada semayang kita buat ikut suka kita? Tidak. Luar daripada semayang kita buat ikut suka kita. Kita tak ikut hak Tuhan suruh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu yang diutuskan Rasul pada kita ni sebab tu nak menyampaikan isi kandungan Quran, supaya kita sedar keesaan yang ada pada Allah Ta'ala dan kekuasaan yang ada pada Allah Ta'ala, dan membersihkan mereka dari i'tiqad yang sesat. Ni kita ni tujuan dia supaya kita semua ni selamat daripada keyakinan yang salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sedar tak hari ni kita banyak duduk dalam salah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti yang tadi awal-awal saya sebut, penyakit bodoh kita ni bukan kena pada orang jahil lah, bukan kena pada orang tak mengaji. Penyakit bodoh ni hari ni kena juga pada orang mengaji. Dan mengaji tapi perangai tak serupa orang mengaji. Dia ahli masjid tapi perangai tak serupa ahli masjid. Dia ahli ilmi tapi perangai tak serupa ahli ilmi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini perkara yang kita semua nak kena betul sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Serta mengajar mereka kitab Allah, yakni Al-Quran, dan juga hikmah, yakni pengetahuan yang mendalam mengenai hukum hakam syariat. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Pasal sebelum Nabi sampai, Nabi kita Muhammad SAW sampai, manusia ni duduk dalam kesesatan pasal tak ada siapa nak tunjuk jalan. Tapi bila Nabi SAW diutuskan, pada ketika tu telah ditunjukkan pada kita jalan untuk keluar daripada kerugian. Cuma masalahnya pada saat jalan telah ditunjukkan, kita masih lagi memilih untuk buat jalan kita sendiri. Walhal kehidupan sebagai seorang mukmin ni, kalau kita perhati balik bagi elok, sungguh-sungguh bagi perhati, bagi elok, dan apa sebenarnya yang sukar untuk kita? Pada perintah Allah Ta'ala yang kita selalu sebut, susah Ustaz jadi orang baik ni, susah. Susah tu sebenarnya duduk pada perintah yang Allah Ta'ala suruh lah. Ataupun susah tu sebenarnya duduk pada keengganan diri kita, pada menundukkan hawa nafsu yang sentiasa nak buat perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Apa benda yang susah ni? Allah suruh kita jadi orang baik. Baik yang macam mana? Baik yang tidak sampai menyebabkan kita ni jadi orang susah pun sebenarnya. Apa kebaikan paling mudah? Bermanis muka dengan orang. Itu paling mudah. Tapi nak bagi manis muka dengan orang ni pun payah. Pasal apa payah tuan-tuan? Jawapan dia tadi duduk kat tadi itulah saya cerita tadi. Sombong. Dia pun tak senyum kat saya, Ustaz. Takkan saya nak senyum kat dia? Kita lupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang akhirnya esok, pada saat ketika kita dihadapkan di hadapan Allah, waktu tu tuan-tuan, Tuhan tanya dekat kita tentang orang ke, Tuhan tanya dekat kita tentang kita. Hari ni kita tak buat satu-satu kebaikan, kita menyalahkan orang. Betul tak? Hamba bukan tak nak tolong dia Ustaz, tapi dia ni pun kalau hamba minta tolong susah. Betul tak? Kita tak mau buat satu benda baik, kita letak benda tu dekat orang. Mari, maafkanlah dia. Saya nak maaf. Macam mana Ustaz? Dia main minta maaf pun tak. Walhal syarat kemaafan tu perlu ke orang minta tuan-tuan? Dia pun tak mau mengaku salah dah, takkan saya nak bagi maaf ke dia? Pasal apa kita boleh jawab macam tu tuan-tuan? Kita lupa kataan ahli neraka di akhirat esok tuan-tuan. Pada ketika dia disiksa oleh Allah Ta'ala, apa dia kata? Dia kata kami ni jadi macam ni sebab tok nenek moyang kami. Mereka ajak kami buat benda tak betul. Pasal tu kami pun jadi tak betul. Kalau kami tahu hak mereka buat tu salah, mesti kami semua takkan ikut apa yang mereka suruh. Dalam Quran Allah sebut dah, perangai kita ni semua dalam tu dah. Sifat ahli neraka
sombong. Beza dengan orang mukmin. Orang mukmin ni sifat dia Allah sebut dah dalam Quran. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, percaya sungguh dengan Allah Ta'ala. Mereka ni percaya dengan segala ayat Allah Ta'ala. Yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha Allah kharru sujada. Sujud di situ membawa maksud pada patuh. Bila diingatkan tentang ayat Allah, ikut apa yang Allah suruh. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka pun bertasbih memuji-muji kebesaran Allah. Sebab apa mereka puji Tuhan? Sebab mereka sedar la haula wala quwwata illa billah. Mana ada hak kita? Kita boleh buat baik pasal Tuhan yang berkehendak. Kau kita rasa macam lain dah. Ada sejik tu boleh naik tiang sebab apa? Bagi duit tu. Tak bagi duit tak naik tiang tu. Awak hang siapa? Besar sangat duit hang bagi tu. Kalau hang Tuhan tak pilih untuk bagi benda tu jadi, hang jangan mimpi hang boleh buat ya. Berapa ramai orang duit banyak tuan-tuan tapi tak boleh pergi buat haji. Tapi jalan sampai New Zealand, Australia okey. Kalau pergi haji, pergi umrah, cari package yang paling murah. Tapi kalau pergi berjalan, dia cari hak paling murah ke yang paling selesa? Tengok kereta tiap-tiap bulan kita pakai. Kita cari kereta yang sekadar boleh berjalan ke? Kita cari kereta yang bagi kita pakai, kita rasa puas. Tapi kalau dalam berakhirat ni, janji buat dah kita, panggil kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab rupa-rupanya pada diri kita ni tak ada sifat orang mukmin ni, tak ada pun sebenarnya. Dan Allah sambung, wahum la yastakbirun, dan mereka ni tidak ada rasa besar diri. Dia tak sombong dengan Tuhan. Sebab pada dia sedar, aku ni cuma hamba. Itu yang bila masa peristiwa Isra' wal Mi'raj, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika itu Allah tanya kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, man anta? Wahai Muhammad, kamu siapa? Nabi kata apa? Ana abduka wa ibnul yatim. Aku ni hamba engkau ya Allah, dan aku ni anak yatim. Allah tanya pada Nabi Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim, man anta? Ana khaliluka. Nabi kata, Nabi Ibrahim kata, aku ni kekasih engkau wahai Allah. Allah tanya balik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, man anta? Kalau kita tentang perangai kita lah, kan? Kita ni ada pangkat datuk. Nah. Orang tanya, saya nak pergi apa? Pergi haji sudahlah kita. Nah. Kawan kita sebelah, dia pangkat datuk juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanya dia, ni saya nak panggil apa pula? Oh, saya ni datuk sekian-sekian gitu. Dia lupa, dia tanya balik kita lagi sekali. Sat, saya nak kena panggil apa tadi lagi sekali? Kita ni tuan-tuan, sama-sama datuk, dia dah habaq pangkat dah, takkan aku tak serta pangkat aku dia. Kita jawab, wah, saya pun nak panggil saya datuk pun boleh je. Tapi aku nak panggil haji pun okey je. Dia, kita. Pasal apa? Jawatan kita tak salah pun. Benda kita punya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, apa yang tak ada gelaran pada Nabi ni? Apa yang tak ada? Semua gelaran baik-baik ni duduk pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Allah ulang tanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, man anta? Tuan-tuan, ni akhlak Nabi. Ana abduka wa ibni yatim. Aku ni hamba engkau ya Allah, dan aku ni cuma anak yatim. Pasal apa Nabi sebut macam tu? Siapa Nabi kata aku ni cuma anak yatim?
Sebab nak cerita kat kita, tuan-tuan, nak bagi kita faham. Kita semua ni anak yatim. Kita tak ada siapa. Yang Allah Ta'ala bagi tu hanya sekadar amanah yang perlu kita uruskan dengan baik. Sebab hakikatnya mak dan ayah yang Tuhan bagi kat kita, tu pun dia punya. Jadi kita ada siapa, tuan-tuan? Kita tak ada siapa. Melainkan aku cuma ada dia. Tiang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat dia halau daripada kota Taif. Orang baling Nabi dengan batu dan daripada orang tua sampai budak kecil. Nabi keluar, tuan-tuan, Nabi kata apa? Ya Allah, biarlah satu dunia tak suka kat aku pun tak apa. Tapi jangan engkau juga turut tidak suka pada aku. Satu dunia benci aku pun tak apa, ya Allah. Tapi jangan engkau pun juga benci dengan aku. Teresak-esak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menangis-nangis minta dengan Tuhan, jangan tinggal Nabi. Tapi kita cuba tanya diri kita balik, tuan-tuan. Berapa kali kita rasa benda macam tu dalam hidup kita? Bahkan sampai hari ni kita lebih sanggup hilang Tuhan daripada hilang dunia kita. Tak apalah, sikit je salah ni. Tak apalah, dosa sikit je, nanti minta ampun, Tuhan ampun lah. Sebab tu Habib Agil, dia pernah cerita kat kami, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata Firaun ni orang dia kecil. Habib Agil ni dengan saya lebih kurang parah bau dia. Dia rendah ya, Habib Agil ni kecil orang dia. Dia kata Firaun, dia kata lagi kecil daripada dia. Setengah pusat dia kata Firaun ni. Orang dia kecil, pergi tengok mayat dia tu halus. Tapi kesombongan dia besar amat dia dah. Tak padan dengan halus dia, belagak. Tuan-tuan, takkan kita ni nak jadi perangai macam tu? Kita ni ada apa kat kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai kesudah kita duk belagak dengan Tuhan, tak mau ikut Tuhan, mengaji punya banyak. Ilmu kita ni kalau kita himpun betul-betul, boleh pakai jadi tok wali dah saya. Wirid kita, zikir kita, agak-agak banyak lah, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang saya ada baca dalam satu kitab, Musnad Kitab, dia kata apa? Aku heran tengok orang ni dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata dia percaya dengan Tuhan. Dia kata dia sedar, dia tak ada apa, tapi dia buat macam dia ni orang kaya. Walhal kalau betul dia kata dia tak ada apa, berapa banyak khazanah yang Allah Ta'ala dah bagi dekat dia untuk dia kumpul kekayaan yang sebanyaknya di Yaumul Mahsyar. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Tak payah cerita bab sedekah. Cerita bab sedekah hari ni orang sensitif, tuan-tuan. Sebab hari ni semua jenis haji dan hajjah bakhilah belaka. Dia rasa duit dia tu besar amat, besar nak mampu. Dia rasa duit dia tu boleh selamatkan dia daripada api neraka esok. Pasal tu dia duk himpun banyak-banyak dalam akaun bank dia. Dia lagi percaya bank daripada percaya kat Tuhan. Tu yang dia bagi RM1, dia punya mengungkit macam bagi 10 juta. Ni perangai kita, tuan-tuan. Saya nak tanya, masjid guna buat apa dengan duit saya? Boleh nak tanya abang lu berapa banyak hang bagi? Takat bagi seminggu RM10, hang tak payah tanya.